Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke YouTube channel Syafiq Islam Vlog. Okay, hari ini kita bersama dengan murid. Kita akan menuju ke Ijuk insyaAllah hari ini untuk ke lawatan kita. Okay, sekarang kita tengok murid-murid yang join. Ni dia antara yang hadir. Okay, ini kumpulan saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 orang. Okey, ni. Saya dipertanggungjawabkan untuk menjaga 10 kanak-kanak. 10 kanak-kanak ini. Okey, sebentar lagi kita akan mulakan perjalanan. Kita masuk ke Fruit Valley. Sekarang sudah menunjukkan jam 10 pagi. Okey, sekarang kita sudah selesai makan. Kita berada di Astaka ataupun kawasan pavilion untuk makan lah. Okey, di belakang kita ni kalau kita boleh tengok tu signboard Hollywood, Selangor Fruit Valley. Okey, ni anak-anak buah saya depan ni. Ni saya jaga dia hari ni. Ni saya tak jaga. Yang ni satu meja ni 10 orang di bawah tanggungjawab saya. Tapi ada banyak lagi, ramai lagi kawan-kawan dia. Okey. Okey. Duduk. Nanti kejap. Sabar kejap. Sekarang kita berada di bawah ini tempat berkumpul ni. Ada kafe. Oh, jambatan. Ada jambatan atas ni. Okey, kumpulan cikgu boleh masuk. Kumpulan cikgu sekali gambar. Okey. Duduk dulu. Nanti saya panggil. Tak mau bayar batu. Cikgu tolong tegur. Jangan bayar batu. Kejap. Sabar, kita ambil gambar dulu. Andi, tahun 3, 25. Raif, tahun 3, 25. Amsyah, tahun 1, 25. Apa nama? Anaki, tahun 2, tahun 1, 25. Hud, tahun 3, 25. Azhar, tahun 3, 25. Nama apa? Abizat, darjah 1. Darjah 2, 25. Ashraf, tahun 2, 25. Aus, tahun 1, 25. Dan Kharun Nizam, tahun 1, 25. Okey. Kawan tengah inhaler kejap. Okey, kumpulan Ustaz Amir ready, kita dah ambil gambar. Kita lepas Ustaz Riz Kita dah masuk petting zoo. Muat ke? Ni ke studio Ustaz? Ya. Ini je. Mari kita balik. Boleh ke depan sikit tak? Ada meerkat. Ni meerkat. Ni meerkat. Okey, adik-adik boleh ke depan sikit. Meerkat ni meerkat es. Landak. Boleh pegang? Boleh? Tak nak landak. Landak tak tajam. Oh ni. Apa nama dia? Bukan. Ni apa Ustaz? Bukan memera. Saya lupa nama dia. Meerkat. Tanya abang. Ni nama dia. Parrot. Yang tu meerkat dia dalam movie tu. Slow je. Jangan tekan perut dia. Anggun. Sini. Anggun. Duduk. Oi, Raif. Ni. Ni pygmy. Raif. Allah. Raif. Tengok kambing ni. Tak nak Ustaz. Tadi tak pasal kena gigit. Ada kambing pygmy tu. Kecil tu. Raif. Tu kat sana. Tu ada. Nak kambing. Nak belur dah. Tu. Jangan pegang pelan-pelan je. Okey, sekarang kita berada dekat dalam petting zoo. Memang banyak. Dan kita bawa lebih kurang dalam
5 grup lah. 5 grup ada lebih kurang dalam 50 orang lah. 50 ke 60 orang. Kat dalam ni dia ada banyak. Tadi Ustaz buat video. Sekejap. Sampai. Okay, kat dalam ni banyak haiwan-haiwan yang eksotik lah. Okay, antaranya macam dragon, iguana ada. Okay, sekejap kita tunjuk. Sabar. Berdiri dulu. Berdiri sahaja terlebih Okay, dahulu. ni Menghadap sana. ini ada haiwan macam hamster. Itu ada iguana. Iguana 2 ekor. Ular sini. Lepas tu ada ini Sudan Plated Lizard. Cicak. Lepas tu yang best kat sini ada kambing pygmy. Okay, sekejap kita tengok kat mana ada kambing pygmy ni. Dalam ni dia main dengan ayam. Nampak ni ayam. Ada ayam selama. Ni burung. Apa tu? Hei. Tu kambing. Kambing. Okey, sini boleh sikit. Ni burung. Burung. Kita tengok meerkat. Jom kita tengok meerkat. Hai. Meerkat ni macam nak lari. Tak, dia nak keluar. Tak tahu. Hi guys. Welcome to channel my. Ni tidur. Parrot. Okey, yang perempuan boleh duduk dulu. Jinak lah ni. Jinak Mana? Black. Oh, ni ada biawak. Okey, yang lelaki. Masuk sini dulu, pegang. Ini dulu. Lelaki dulu. Sini masuk lelaki. Raif. Masuk sini. Ini apa ni? Lagi jaga lele. Jangan. Ular tu sini. Mana ular? Oh, banyak kambing dalam ni. Mana? Kambing. Kambing. Perah dia. Okey, siapa yang dah rasa puas boleh keluar. Okey, yang dah puas boleh keluar. Ustaz, ayam potong saya. Tadi. Dia ingat kawan dia. Ayam tu ingat kawan dia. Itu dia patut. Ini bukan kawan saya. Saya bukan kawan dia. Mereka berada di dalam kereta. Okay, nampak tu? Best tak? Panas? Haus? Jom kita usaha. Okay. Jom kita pergi tengok. Sini ada burung kasauri. Besar. Dia boleh keluar ni. Nama dia Mina. Samina Mina. Besar. Okay, jom kita beli makanan rusa. Dia bayar apa? Mestilah. Aduh, saya tak bawa duit. Awak tak bawa duit langsung? Kita tak bawa duit. Dompet. Tak payahlah beli, tengok je. Oh, sini ada biri-biri. Kibash. Hello. Woi. Kita dalam aktiviti bagi makan kambing, burung kasawari dan juga rusa. Makanan boleh beli dekat sini. Kita tengok harga makanan je. RM2 per pack. Boleh ambil free je. Okay, kita tengok dia bagi burung kasawari. Hama pula.
Yang kita bagi yang burung. Banyak. Ayah. Rusa. Dia suka. Bapak gigi. Raif, kenapa? Ustaz jangan. Saya Okay, kita bagi makan kepada rusa. tak boleh saya punya. Di kabur paling sedap. Allah. Lagi satu. Jangan cucuk hidung dia. Dia punya gigi macam manusia. Ha. Dia punya hidung. Kakak dengan ni satu-satu. Apa sebab kecil-kecil eh? Okey, sekarang kita pergi kat satu lagi taman. Kat sini lebih kepada ada haiwan juga, macam ayam, ada pokok-pokok. So, sekarang ni kita nak tengok apa pokok yang ada. Okey, ni dia orang try ada permainan kat sini. Ada dart, ada balintin. Okey, semua boleh try. Wah, masuk. Okey, yang dah baling boleh bergerak. Okey. Ambil hadiah kat sana yang dah. Abang bilang ini anak-anak orang. Hadiah tu. Abang tu kan kabut. Itu paling banyak sekali yang lain tak apa kan. Alia. Yang dah siap boleh pergi taman anak ya. Boleh main kat sana dulu. Try sekali je. Yang belum boleh beratur dekat sini. Pastikan semua orang main. Okey. Awak tak main tak ada hadiah ya. Elok baling terkena Saya balik bahagia mama. Dah aja. Okey, ni dekat Taman Arnab pula. Kat dalam ni kita tengok budak-budak ni bermain dengan arnab. Banyak. Daripada main tu dapat hadiah. Sudah menuju ke Taman Arnab. Comelnya arnab ni. Comelnya arnab ni. Mana arnab ni, arnab mana ni? Okey. Sekarang mereka akan bermain memanah. Okey. Baik, sabar-sabar, tunggu. Tunggu abang bagi arahan. Yo. Tengah-tengah hari kena pula air kelapa. Nak gambar bagi dalam grup. Oh iyalah, dapat sangat. Cik dah dulu. Patih yang ambil kan? Ya. Tak nak dah. Kamu tak nak dari sini. Tadi kita beli madu. Kelulut. Kamu tak nak. Torasika. Yang macam tu. Tak nak pula. Nampak di mana?